Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alisa binti As'ari daripada unit BM3. Saya merupakan pelajar PPISMP, ambilan Ogos 2024-2029. Hari ini saya akan melaksanakan tugasan 2, kursus GPPP 1092, pengantar pengajian pendidikan, iaitu yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, dalam dunia pendidikan yang sentiasa berkembang, peranan seorang guru bukan hanya sekadar mengajar dan menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk sasiah yang dapat mencorakkan masa depan generasi yang akan datang. Sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut berdasarkan tajuk yang saya akan bawakan hari ini, apa kata mari kita kenali dahulu apa itu maksud pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah proses pembelajaran secara berterusan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara holistik yang meliputi pelbagai aspek, termasuklah aspek intelektual, emosi, sosial, fizikal dan rohani. Pendidikan merupakan tunjang utama dalam pembangunan sesebuah negara bagi melahirkan modal insan yang berkualiti yang mampu menyumbang kepada kemajuan masyarakat. Pendidikan bukan sahaja berperanan menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk sasiah, nilai dan kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Baiklah, jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan SKPM ni? SKPM iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia adalah satu instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai dan menambah baik kualiti pendidikan di Malaysia. SKPM diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sebagai garis panduan dalam memastikan sekolah di seluruh negara mencapai tahap standard yang telah ditetapkan bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pembelajaran. Jadi, SKPM terbahagi kepada dua versi utama, iaitu SKPM 2010 dan SKPMG 2, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. Baiklah, seterusnya adalah tujuan SKPM. Tujuan SKPM yang pertama adalah bagi menggalakkan budaya penambahbaikan secara berterusan. Dengan adanya standard yang jelas, sekolah dapat mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan dalam organisasi masing-masing serta merancang strategi yang lebih baik untuk penambahbaikan organisasi di setiap sekolah. Tujuan SKPM yang kedua adalah menilai kualiti pendidikan. SKPM digunakan untuk menilai pencapaian sekolah dalam aspek pengajaran dan pembelajaran PDP, pengurusan sekolah serta pembangunan sasiah dan disiplin murid. Tujuan SKPM yang ketiga adalah bagi membantu pembangunan profesionalisme guru. SKPM memberikan panduan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran mereka serta menggalakkan pembangunan profesionalisme mereka secara berterusan. Yang keempat adalah bagi meningkatkan kecekapan pengurusan sekolah. SKPM membantu pentadbir urus sekolah dalam menguruskan sumber dengan lebih sistematik bagi meningkatkan keberkesanan organisasi sekolah. Baiklah, tujuan yang terakhir adalah bagi meningkatkan standard pendidikan yang seragam di Malaysia. Semua sekolah di Malaysia, tidak kiralah di bandar ataupun di luar bandar sekalipun, dinilai berdasarkan kriteria yang sama supaya pendidikan yang diberikan adalah berkualiti dan setanding. Baiklah, seterusnya adalah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010, iaitu SKPM 2010. SKPM 2010 ialah suatu instrumen penilaian yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2010 untuk meningkatkan standard dan kualiti sekolah di Malaysia. SKPM 2010 menggantikan SKPM 2003 dengan penambahbaikan dalam aspek kepimpinan, pengurusan, pengajaran dan pembelajaran PDP serta pencapaian akademik murid. Seterusnya, berikut adalah 5 standard dalam SKPM 2010.
Yang pertama, kepimpinan sekolah. Kedua, pengurusan organisasi sekolah. Ketiga, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal pelajar. Yang keempat adalah pengajaran dan pembelajaran PDP. Dan yang kelima adalah pencapaian murid. Baik, kita pergi dahulu kepada standard yang pertama, iaitu standard kepimpinan sekolah. Standard ini menilai keberkesanan kepimpinan sekolah untuk menguruskan organisasi dan membangunkan budaya kerja yang positif. Kepimpinan yang berkesan dapat dilihat melalui kebolehan pengetua atau guru besar dalam merancang hala tuju sekolah, memastikan sistem pentadbiran berjalan dengan lancar dan sistematik serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Selain itu, kepimpinan yang mantap juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membina hubungan yang baik antara guru, pelajar, ibu bapa dan komuniti setempat bagi mencapai objektif pendidikan yang lebih menyeluruh. Standard yang kedua adalah pengurusan organisasi sekolah yang merangkumi kecekapan dalam menguruskan sumber manusia, kewangan dan kemudahan fizikal sekolah. Keupayaan sekolah dalam mengendalikan peruntukan kewangan yang cekap, memastikan penyelenggaraan infrastruktur berjalan dengan baik dan lancar, serta menguruskan kaki tangan dan sumber dengan sistematik merupakan faktor utama dalam memastikan operasi sekolah berjalan dengan lancar. Pengurusan organisasi yang efisien juga membantu meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan serta menjamin kesejahteraan warga sekolah. Standard ketiga dalam standard SKPM 2010 adalah pengurusan ko-kurikulum, dan hal ehwal pelajar. Standard ini memastikan bahawa aspek akademik, ko-kurikulum dan kebajikan murid diurus secara berkesan. Sekolah bertanggungjawab dalam merancang serta melaksanakan ko-kurikulum yang selaras dengan kehendak pendidikan negara, selain daripada memberikan tumpuan kepada perkembangan sasiah dan juga kebajikan murid. Pemantauan prestasi akademik, bimbingan kaunseling serta penlibatan dalam aktiviti ko-kurikulum seperti sukan dan kelab merupakan pendekatan utama dalam memastikan pembangunan murid secara holistik. Standard yang keempat adalah pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP. Standard ini menilai keberkesanan kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru dalam bilik darjah bagi memastikan proses pembelajaran berjalan dengan optimum. Guru perlu mengaplikasikan pelbagai strategi pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif seperti penggunaan teknologi digital, pembelajaran yang berasaskan projek dan kaedah pembezaan untuk memenuhi keperluan murid yang berbeza-beza. Pengajaran yang berkualiti akan membantu murid memahami sesuatu perkara dengan lebih efektif. Seterusnya akan meningkatkan pencapaian akademik murid-murid di sekolah. Standard yang kelima adalah pencapaian murid. Standard ini mengukur kejayaan murid dalam bidang akademik, sasiah dan juga ko-kurikulum. Prestasi murid-murid dinilai berdasarkan keputusan perperiksaan, penlibatan dalam pertandingan akademik dan bukan akademik, serta pencapaian dalam bidang sasiah seperti disiplin dan juga kepimpinan. Sekolah yang cemerlang akan memastikan bahawa setiap murid diberikan peluang dan juga sokongan yang mencukupi untuk mencapai potensi mereka secara menyeluruh selaras dengan aspirasi pendidikan negara dalam melahirkan generasi yang berdaya saing dan berkualiti. Seterusnya kita beralih pula kepada SKPMG 2 iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. SKPMG 2 mula diperkenalkan pada tahun 2017 sebagai versi penambahbaikan kepada SKPMG 2010 bagi meningkatkan lagi keberkesanan pengurusan dan juga pengajaran. Tujuannya adalah untuk menyokong Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM pada tahun 2013 hingga tahun 2025. SKPMG 2 masih mengekalkan 5 standard utama seperti dalam SKPM 2010 tetapi dengan pendekatan yang lebih terperinci serta bersifat pentaksiran kendiri dan juga pemantauan berterusan menggunakan sistem digital. SKPMG 2 dirangka agar lebih relevan dengan perubahan dalam sistem pendidikan
serta menekankan keberkesanan kepimpinan, pengurusan organisasi dan juga pencapaian murid. Berikut adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 merupakan satu dasar komprehensif yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memperkasa sistem pendidikan negara. PPPM dirangka berdasarkan kajian menyeluruh terhadap prestasi pendidikan di Malaysia serta pembandingan dengan sistem pendidikan bertaraf antarabangsa. Pelan ini bertujuan untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan, memperkukuh equity dalam akses pendidikan, memperbaiki kecekapan sistem serta membentuk model insan yang holistik dan seimbang. PPPM menekankan transformasi pendidikan secara menyeluruh yang merangkumi pelbagai pihak seperti murid, guru dan sistem penyampaian pendidikan serta penlibatan ibu bapa dan masyarakat dalam ekosistem pendidikan. Terdapat 3 gelombang utama dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu pada gelombang yang pertama pada tahun 2013 hingga 2015 yang menumpukan kepada peningkatan akses pendidikan dan keberkesanan murid dengan memperkukuh asas sistem. Seterusnya pada gelombang kedua pada tahun 2016 hingga 2020 yang memastikan penambahbaikan yang lebih luas dan menyeluruh dalam aspek kualiti dan juga equity pendidikan. Gelombang yang ketiga pada tahun 2021 hingga 2025, gelombang ini memberikan tumpuan kepada kecemerlangan pendidikan melalui autonomi yang lebih tinggi kepada sekolah dan juga guru. Jadi, apakah objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025 ini? Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM pada tahun 2013 hingga 2025 dirangka dengan objektif utama untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara supaya lebih berkualiti, inklusif dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Objektif yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini yang pertama adalah mewujudkan sistem pendidikan yang fleksibel dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran global. Yang kedua, bagi memartabatkan profesion keguruan melalui pembangunan profesionalisme berterusan. Yang ketiga, bagi menggalakkan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP. Yang keempat adalah bagi memperkukuh perpaduan nasionalisme melalui sistem pendidikan yang bersepadu. Yang kelima adalah bagi memastikan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan saksama. Yang keenam, bagi melahirkan pelajar dengan kemahiran abad ke-21 termasuklah kreativiti, pemikiran kritis dan juga komunikasi. Yang terakhir adalah bagi memantapkan sistem pentaksiran pendidikan bagi menilai pencapaian murid secara holistik. Jadi, apa yang kita dapat lihat sekarang adalah berikut adalah merupakan ancakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2023 hingga 2025 yang mempunyai 11 anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan aspirasi pendidikan ini? Aspirasi pendidikan merujuk kepada matlamat dan juga cita-cita yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan sebuah negara. Aspirasi pendidikan menjadi visi utama dalam menentukan hala tuju pembangunan pendidikan bagi melahirkan modal insan yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing di peringkat nasional maupun global. Aspirasi pendidikan seringkali digariskan dalam dasar pendidikan negara dan berpandukan kepada perubahan sosial, ekonomi serta teknologi semasa. Aspirasi pendidikan melibatkan aspek seperti peningkatan kualiti pembelajaran, pemerkasaan kemahiran abad ke-21, penerapan nilai-nilai murni serta memastikan pendidikan yang inklusif dan holistik untuk semua lapisan masyarakat.
Di sini saya sertakan 5 aspirasi sistem pendidikan. Sistem pendidikan Malaysia mempunyai 5 aspirasi utama yang menjadi panduan dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan dan membangunkan modal insan yang berkualiti. Aspirasi ini digariskan dalam PPPM 2013 hingga 2025 yang diperkenalkan oleh KPM dan tujuannya adalah untuk memastikan sistem pendidikan negara mencapai pada tahap yang lebih baik. Jadi, 5 aspirasi tersebut yang terdiri daripada akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Yang pertama adalah akses. 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Kedua adalah kualiti. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Yang ketiga adalah equity. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian iaitu bandar ataupun luar bandar, sosioekonomi ataupun gender yang menjelang pada tahun 2020. Yang keempat adalah perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan juga nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Yang terakhir adalah sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Seterusnya adalah 6 aspirasi murid. Jadi, 6 aspirasi ini akan memastikan setiap murid akan mempunyai. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah kemahiran berfikir. Yang ketiga adalah kemahiran memimpin. Yang keempat adalah kemahiran dua bahasa. Kemahiran dua bahasa merujuk kepada penggunaan dua bahasa dalam komunikasi seharian seperti menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Yang kelima adalah etika dan juga kerohanian. Yang terakhir adalah identiti nasional. Jadi, sekarang ini kita akan beralih kepada implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan guru berjiwa pendidik ini? Guru berjiwa pendidik merujuk kepada seorang pendidik yang bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga mempunyai keikhlasan, dedikasi dan juga komitmen yang tinggi dalam membimbing serta membentuk sasiah murid secara holistik. Mereka mendidik dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan juga empati serta berusaha memahami keperluan emosi, intelektual dan juga sosial setiap pelajar. Selain itu, guru berjiwa pendidik ini juga memainkan peranan yang penting sebagai seorang pembimbing, motivator dan inspirasi kepada pelajar dengan menanamkan nilai-nilai murni seperti integriti, disiplin, hormat menghormati dan semangat ingin belajar. Mereka tidak hanya berfokus kepada kejayaan akademik semata-mata, tetapi turut memastikan bahawa setiap pelajar ini memiliki kemahiran hidup, daya tahan dan serta pemikiran kritis yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dunia moden. Di sini saya sertakan ciri-ciri guru berjiwa pendidik. Berikut adalah implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama adalah dapat meningkatkan kemahiran pedagogi dan penggunaan teknologi dalam pengajaran. Sebagai contohnya, guru ini menghadiri kursus kemahiran penggunaan teknologi seperti kaedah penggunaan kuisis dan juga Kahoot. Hal ini akan menyebabkan situasi dalam pembelajaran bilik darjah lebih interaktif dan juga menyeronokkan kerana penggunaan teknologi yang mampu menarik minat murid-murid. Dalam aspek akses pula, yang pertama, guru dapat menggunakan teknologi pendidikan untuk meluaskan pencapaian dari kalangan murid-murid. Sebagai contohnya, guru boleh memanfaatkan penggunaan platform pembelajaran digital seperti Google Classroom dan juga Google Meet kepada murid yang sukar untuk hadir ke sekolah disebabkan beberapa faktor. Implikasi yang seterusnya adalah guru juga dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran dan juga pembelajaran iaitu PDP. Yang kedua, guru dapat memperkasakan dan memperkembangkan pembelajaran berdasarkan era digital di dalam bilik darjah. Yang ketiga,
guru dapat menjadi modal insan kepada anak muridnya. Seterusnya, guru mempunyai wawasan hidup yang unggul. Seterusnya, guru sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni. Dan yang terakhir adalah guru dapat melestarikan pembangunan profesionalisme. Kesimpulannya adalah PPM adalah usaha yang menyeluruh untuk membentuk sistem pendidikan yang lebih berkualiti dan juga relevan dengan keperluan abad ke-21. Pelan ini juga menekankan bahawa penggunaan teknologi dalam pembelajaran, peningkatan kecekapan guru serta pengukuhan kerjasama antara sekolah, keluarga dan juga masyarakat. Dengan melaksanakan pelan ini, diharapkan agar sistem pendidikan Malaysia dapat melahirkan individu yang kompeten, inovatif dan juga berdaya saing di peringkat global. Berikut adalah sumber rujukan saya semasa melakukan tugasan 2 ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.